Saya difitnah. Saya difitnah oleh teman-teman dan juga sahabat-sahabat. Mungkin daripada Perikatan Nasional ataupun daripada Parti Islam se-Malaysia PAS. Yang menyatakan bahawa pada hari semalam, iaitu 24 hari bulan November, saya tak balik ke kawasan. Saya tak turun ke kawasan. Saya tak meninjau ke kawasan. Dalam kawasan saya, iaitu Parlimen Hulu Langat, bila kawasan Parlimen Hulu Langat dilanda sedikit musibah, iaitu musibah banjir yang dialami oleh warga dan juga masyarakat, khususnya yang tinggal dalam Parlimen Hulu Langat. Dan mereka fitnah saya melalui medsos, di TikTok dan juga di FB, yang menyatakan saya turun berkempen dalam pilihan raya di negeri Sabah dan saya berkaraoke. Saya nak sebutkan dengan jelas pada pagi ini, ya benar, memang saya turun berkempen untuk memenangkan calon daripada Parti Amanah Negara dan juga Pakatan Harapan, Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan. Saya berkaraoke, tarikhnya pada 22 hari bulan November, sebelah malam di Dun Sulabayan, setelah saya diminta oleh warga, masyarakat dan juga pengundi di Dun Sulabayan. Mereka beritahu kepada saya, YB, nyanyilah satu lagu. Sebab dia kata suara YB sedap, dia kata. Jadi saya bila diminta oleh warga, oleh masyarakat, oleh pengundi, saya nyanyikanlah sebuah lagu. Lagu yang pernah dipopularkan oleh Datuk Jamal Abdillah. Cuma saya nyanyi lagu tu depan orang ramai. Depan warga, depan masyarakat, depan pengundi. Saya tak nyanyi dengan anak dara orang jam 2 ataupun jam 3 pagi. Saya nyanyi depan pengundi. Saya nyanyi depan warga. Dan banjir ini berlaku pada 24 hari bulan, iaitu semalam. Sebab itu saya ambil keputusan untuk balik segera semalam juga. Saya ambil flight, balik, saya sampai di KLIA sekitar jam 1.30 petang. Saya balik ke rumah, tukar baju dan saya masuk ke Parlimen sekejap semalam. Dan saya berjumpa dengan ahli Parlimen daripada Pasir Mas. Saya berjumpa semalam dengan ahli Parlimen daripada Bentong. Kemudian saya pulang ke kawasan untuk meninjau persoalan berkaitan dengan musibah ataupun masalah banjir yang dihadapi oleh warga dan juga masyarakat, khususnya yang tinggal dalam Parlimen Hulu Langat.